Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadikom Digital Sedan Berhad. Nombor telefon saya 0199699079. Jadi dalam pertemuan kita kali ini saya nak tunjukkan cara bagaimana nombor bil, nombor resit anda bertindan ataupun bertindih disebabkan atas beberapa faktor lah. Kadang-kadang kita terpaksa membuat bil apabila bil ataupun resit yang kita dah print, nombor tu dah tertera dan kita nak bagi kat customer lepas ni pun sama dengan itu. Jadi dalam keadaan ni adalah untuk memperbetulkan kedudukan bil kalau kata benda yang sama. Contohnya yang ni, sebelum kita kena virus dan sebagainya, si art ni bil dia yang ni sepatutnya bil dia ni yang 01 002 ni adalah customer lain. Okey, kita klik new. Sekarang ni kita masukkan contohnya ni sekarang ni kita ambil. Okey, sekarang ni kalau kata selalunya kalau kita buat tulis macam ni, okey, kita save, dia akan keluar macam ni. Jadi untuk mengelakkan dia bertindih macam ni dan kita tak boleh save, ada satu cara. Kita boleh klik kat sini, kita bubuh -1, bermaknanya, ataupun kalau tak mau -1, anda boleh bubuh titik di situ. Anda boleh save kat sini dan dia nampak macam 002 lah. Jadi sekarang ni apa-apa yang dalam itu tu kita nampak. Boleh gunakan yang ni supaya memudahkan kerja anda. Jadi saya rasa cukup sekadar tu dahulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.